Yes. Okey, belajar-belajar dalam keadaan siap. Yang belakang tu boleh baris saya ikut. Okey, satu baris cantik. Jangan ada yang saya kepingin. Jelas? Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari desa hendak ke hutan, singgah di pasar membeli haluan. Semadi senyuman kami hamparkan, buat bingkisan salam pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang sedia, Sarjan Cornelius Anak Bida mewakili Inspektor Eliza Belawan Anak Rulian, Pegawai Perhubungan Sekolah dari Ibu Pejabat Polis Daerah Perak Tengah, yang berusaha Encik Leo Zayan bin Syahani, Pegawai SISC Plus Bahasa PPD Perak Tengah, merangkap rakan muafakat sekolah, yang berusaha Encik Sabarudin bin Osman, Pengetua SMK Iskandar Shah, Tuan Haji Yusuf Zaki bin Sulaiman, Penolong Kanan Pentadbiran, Tuan Siti Zaliha bin Khari, Penolong Kanan HEM, Encik Ros Afendi bin Musa, Penolong Kanan Kor Kurikulum, Tuan Haji Rasman bin Samsudin, Penolong Kanan Tingkatan 6, Barisan Guru Kanan, Guru-Guru, Konselor, Barisan Kepimpinan Pelajar dan Baru, serta seluruh pelajar SMK Iskandar Shah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Ilahi kerana dengan izinnya pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul bagi menjayakan majlis penyerahan watika pelantikan Badan Kepimpinan Sekolah SMK Iskandar Shah Malik pada tahun 2026. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan sukacita yang menjemput Saudara Khairul Asfar bin Khairul Anwar bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu atas nikmat dan rahmat yang Engkau berikan, serta mengizinkan kami untuk menghadiri dan mengadakan majlis pengetahuan pemimpin pelajar peringkat SMK Iskandar Shah bagi sesi 2026 pada pagi dan di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Kami memohon kepadamu ya Allah agar Engkau memberikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Kurniakanlah kepada mereka kebijaksanaan, keberanian dan ketabahan dalam menghadapi segala cabaran dan ujian. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah mereka pemimpin yang adil, amanah dan sentiasa berpandukan prinsip-prinsip kebaikan. Semoga mereka dapat membawa perubahan positif kepada sekolah dan rakan-rakan mereka. Ya Aziz ya Latif ya Kafi, dengan keberkatan Ramadan yang mulia ini, kami memohon agar segala usaha kami dirahmati dan diberkati, serta jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan atas segala melakukan kebaikan, dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan atas segala meninggalkan keburukan. Ya Aziz ya Sata ya Ma'amul lima yuri, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan nasilah diri kami dengan sifat yang lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan kurniakanlah kami dengan kesihatan yang berpanjangan. Dan kami mohon perlindungan denganmu daripada melakukan segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Khairul Asfar bin Khairul Anwar atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, tirai majlis akan dibuka dengan menyebut yang berusaha Encik Sabarudin bin Osman, Pengetua SMK Iskandar Shah bagi menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih pengacara majlis yang sedia Sarjan Komunis Anak Muda mewakili PPS pegawai pembina sekolah kita berikan kepada. Terima kasih kepada semua. Selepas ini bertugas untuk satu tugasan. Jadi kita kena berdisiplin, itulah bermasa yang usaha Encik Nio Zayan Syahari, pegawai SIC Pepili Perak Tengah yang merupakan RMS bahkan muafakat sekolah untuk guru SMK Iskanasya beritukan. Terima kasih juga kepada saudara yang sentiasa yang usaha Penagi Yusof Zaki, Kelongkanan dan Aguilan, yang usaha Puan Siti Zahira Khalid, Kelongkanan Harun Mawid, Cik Rosa Tendi, usaha Kelongkanan Kurikulam, sedang bertugas untuk peperiksaan ulangan SPM Tuan Rasman Samsudin, Kelongkanan Tingkatan 6, rakan pengurusan, bukannya kaunselor, guru-guru dan seterusnya yang diraihkan pemimpin-pemimpin pelajar dan pelajar-pelajar semua. Pertama, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Tuan kerana sudi menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Yang kedua, maklumat yang saya nak berikan, kita ada 535 pelajar dan di 535 hari ini ada 301 orang pelajar yang akan diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membantu pengurusan sekolah. Jadi dibanding dengan jumlah yang besar yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas aktiviti, bimbingan rakan sebaya, pembimbing rakan sebaya, ketua kelas dan penolong ketua kelas, dan yang kelima unit pimpinan asrama. Jadi ini mencerminkan semua unit-unit yang penting yang perlu diberikan mandat untuk membantu pengurusan sekolah dan memastikan sekolah boleh berjalan dengan baik. Dan yang lebih pentingnya, kita memberi ruang dan peluang kepada semua pelajar yang telah terpilih, dan mereka ini telah mengikuti saringan, tapisan dan juga wawancara bersama dengan jawatan kuasa yang terdiri pada guru dalam 5 unit ini. Oleh itu, besarlah harapan daripada pihak sekolah agar jumlah besar, kalau setiap orang daripada 300 satu orang ini menjaga kualiti, sama ada akademik, sosial dan juga kepribadian, dan menunjukkan kepimpinan untuk dicontohi oleh rakan-rakan lain. Saya kira yang lain itu tak ada masalah, sebab lebih daripada 2/3 kita adalah pemimpin. Jadi sepatutnya tak ada masalah. Dan syukur Alhamdulillah kita di Bukit 6 sekarang ni, setakat ni tak ada plat-plat lah berlaku dan semuanya berjalan lancar, di mana mereka ada provision menjalankan tugas tanpa watika. Jadi hari ini jadi kamu secara rasmi adalah diberikan kuasa mutlak. Walau bagaimanapun, kuasa yang diberikan itu adalah di-empowermentkan oleh pengusaha sekolah, oleh pengutur. Jadi kamu ada supreme power lagi yang akan menentukan apakah bentuk punishment walaupun ada pelanggaran undang-undang berlaku. Jadi jangan bertindak dulu. Kita
akan ada dalam kuasa yang tinggi bagi unit masing-masing. Bagi pihak pengurusan sekolah dan cikgu-cikgu yang ada hari ini dan juga KP, saya ucap terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan dan bakal diberikan. Jadi terimalah tanggungjawab ini dan laksanakan, khususnya untuk mempertingkatkan kepimpinan di kamu, dan semoga SMK Iskandar Shah terus berjalan di pesara antara bangsa. Spesies! 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 Jadi hari ini apa berlaku tak apalah, semua orang tunggu dapat ni kan, dia suasana tidak seperti biasa, nampak yang terlalu tertib. Okay, itu saja dari saya. Dan lagi terima kasih kepada saja kerana bersama kami untuk merayakan hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semarakan ucapan terima kasih kepada Encik Semardi Muhammad atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis akan meneruskan lagi dengan menyebut yang sedia Sarjana Ekonomis Anak Bida mewakili Penguat Perhubungan Sekolah dari Ibu Pejabat Polis Daerah Perak Tengah bagi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis Daerah Politika dan Ketua Pimpinan Sekolah Teknologi Malaysia bagi tahun 2022. Selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Aziz. Untuk hari ini saya saja satu video saya Politika Sekolah daripada Cawangan Trafik bagi diperkirakan selanjutnya mewakili PPS sekolah bagi sesi 2026 untuk sekolah Malaysia. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar yang terpilih Malaysia Pasar sudah dilantikkan sebagai pengawas ini. Selepas lagi anda dapat belajar untuk menjadi salah seorang pemimpin di masa depan. Sebagai pegawai pengawas sekolah, saya ingin menekankan 3 perkara kepada barisan pengawas yang akan dilantik inilah. Yang pertama, tugas anda sebagai seorang pengawas sekolah anda menjadi seorang role model kepada rakan-rakan pelajar yang lain. Jadi untuk itu pastikan kita punya pelajar-pelajar semua kegemasan diri. Sebab apa? Sebelum berdoa, pastikan diri kita berada dalam keadaan sempurna. Yang kedua, kedekatan berjemaah. Yang ini paling penting. Ini saya tekan sebelum adik-adik semua membuat teguran ke apa-apa keputusan, pastikan gunakan bahasa yang berjemaah. Jaga adab, gunakan komunikasi yang besar. Ada cara dia, ada masa dia kita kena perlu gunakan kekerasan, ada masanya kita perlu ikut keadaan. Nak tahu okey, lanjut lebih detail lagi cara komunikasi yang besar nanti kita buat di sesi. Yang ketiga, integriti. Yang ketiga, integriti ini penting. Contohnya semasa ada semua menjalankan tugas dengan dedikasi lah, itu masuk integriti. Jangan kawan kita tak tegur, orang lain kita tegur. Jadi nanti itu masa lepas satu lah. Yang terakhir dari saya ada satu lagi yang di bulan dekat bulan raya ni. Siapa yang ada naik motor ni? Yang tu sekolah naik motor? Ada kan? Ada tak?
Sebab saya daripada cawangan trafik, jadi saya tidak beratkan berkaitan dengan masalah trafik. Satu soalan kan? Ya betul. Okey, kita pesan. Di dekat-dekat raya nanti, pastikan nanti dengan saya ikutlah kawan-kawan yang merepit dengan air. Saya tidak tahu. Sebab dah banyak cuba lah. Kalau lepas sekolah sebab Perak, keluarga hari raya pertama, keluarga orang yang sembahyang raya, dia sembahyang jenazah. Jadi tak manis kalau tak patut. Okey, boleh. Jangan ada ikut sangat. Walaupun kita seronok tu ada hak dia. Lagi satu, tinggal 5 dan tinggal 6. Ingat? Ingat kan? Okey, jadi kita kata 5 tinggal 6. Saya nak pesan satu lagi ni. Ni memang dia last year korang yang nanti Profesor SPM dan SPM. Make sure tahun ni adik-adik semua all out. Tak ada masa untuk bersenang renang, bersuka-suka, tak ada. Jadi pada orang kata saat penentuan dengan SPM ni lah baru adik-adik boleh menentukan arah tujuan tersebut. Kalau SPM adik tak berapa cemerlang, aduh, kalau adik berusaha dengan bersungguh-sungguh, tak apalah, mungkin itu dah rezeki kita masing-masing. Tapi itulah yang penting, usaha. Kalau ada yang okey, saya akhiri ucapan saya ini dengan ucapan terima kasih. Ada rezeki, ada umur panjang, kita duduk lagi. Nanti kalau ada masa lagi, kita buat IDP lah, yang pengawas-pengawas cara komunikasi yang besar atau macam mana. Betul kan? Boleh ke? Nanti tu. Okey. Hari ini saya merasmikan Majlis Wanita Peradilan Pemimpin Pelajar SPM Peradilan. Hadirin sekalian, seterusnya tibalah kita ke upacara yang ditunggu-tunggu, iaitu upacara penyerahan wadah pelantikan kepada badan pimpinan sekolah yang terdiri daripada badan pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya, pengawas SDDT, ketua-ketua kelas serta penolong kelas dan biro asrama. Bagi menyempurnakan upacara, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Cik Sabarudin bin Osman bagi mengiringi Yang Setia Sarjana Cornelius Anak Bidang untuk turun ke bawah pentas bagi menyampaikan wadah pelantikan ini. Dijemput juga Yang Berusaha Cik Leo Zainal bin Syahani, rakan muafakat sekolah, untuk bersama-sama menyampaikan wadah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Setia Sarjana Jurnalis Anak Minda atas kesediaan menyampaikan warta pelantikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan ucapan upacara lafaz Islam. Lafaz Islam akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Zikri Syahdi Bintang Turi, Ketua Umum Badan Pengawas Sekolah bagi tahun 2026. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ikrar bahawa selain kami pengawas sekolah, ketua kelas dan penolong ketua kelas, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya, pengawas SGBT dan biro asrama berikrar dan berjanji akan mematuhi undang-undang sekolah ini. Kami akan menjalankan tugas-tugas kami dengan penuh dedikasi dan ikhlas sepanjang masa. Kami juga berjanji akan menjaga nama baik sekolah, agama, bangsa dan negara berdasarkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Muhammad Zikri Syahdi Bintang Turi, Ketua Umum Badan Pengawas Sekolah 2026 yang mengetahui dengan segera sebentar lagi. Hadirin sekalian, majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Setia Sarjana Jurnalis Anak Minda mewakili Pegawai Perhubungan Sekolah dari Pejabat Polis Daerah Perak Tengah dan Yang Bersama Encik Nur Zalian Syahri, Pegawai RNS SMK Iskandar Shah atas kesudian menyempurnakan majlis kita pada pagi ini. Sebagai tanda penghargaan, majlis ini sepercintanya menjemput Yang Bersama Encik Sabarudin bin Osman, Pengetua SMK Iskandar Shah untuk menyampaikan cerita kenangan kepada Yang Setia Sarjana Jurnalis Anak Minda. Dipersilakan. Seterusnya, dipersilakan Yang Bersama Encik Nur Zalian Syahri. Hadirin sekalian, demikian tadi berakhirnya majlis perdana kewajiban melanjutkan Badan Pembinaan Sekolah SMK Iskandar Shah bagi tahun 2026. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada tamu penghormat, pihak petani sekolah, guru-guru dan kaunselor serta semua warga berada SMK Iskandar Shah yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Diharapkan dengan perkahwinan hari ini, semua pengawas, pengawas pusat sumber, pemimpin rakan sebaya, pengawas STBT dan ketua serta penolong ketua kelas akan menjadi contoh teladan kepada murid-murid yang lain dengan menzahirkan sifat-sifat terpuji, berdedikasi, bertanggungjawab dan berintegritas.
Tuan Puteri pergi ke rasa, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah di lain